Allah SWT cerita apa yang akan berlaku hari pertama dalam neraka. Bila semua dah masuk dalam neraka, ke semua manusia yang kafir dan ahli neraka, yang Islam pun ada juga kan, masuk neraka ada, yang dosa lebih banyak daripada pahala, masuk dalam neraka, kesemuanya mengejar iblis. Tuan-tuan, hak saya duk cerita lah ni hari pertama dalam neraka. Kalau tuan-tuan nak tahu apa suasana dia, kat ni semua kejar iblis. Keseluruhan syaitan, keseluruhan jin dan manusia yang ahli neraka lah, bapak likan iblis. Hang jahat, hang lah gila, hang lah macam-macam pakat maki dia, pakat. Tuan-tuan duk lapi ni, geram tak kat dia? Geram. Sebab apa? Sebab dah tahu dah selama ni duduk di dunia, yang membuatkan kita buat dosa untuk kita ikut, masing-masing pakat dengar cakap iblis. Maka iblis pun berdiri di satu tempat yang tinggi. Dia pun berdiri di satu tempat yang tinggi di dalam neraka Jahannam. Semua ahli neraka pakat kutuk dia. Maka berkhutbahlah iblis ketika itu. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Ni ayat Quran, tuan. Allah SWT menceritakan apa yang berlaku pada hari pertama di dalam neraka Jahannam. Maka bercakaplah iblis ketika itu, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Lepas semua orang maki dia, kutuk dia semua macam-macam, dia pun berdiri tempat tinggi, dia kata, sesungguhnya selama ini Allah telah memberikan janji kepada kalian dan janji Allah itu benar. Hari itu iblis mengaku, dulu yang Allah bagi tahu bahawasanya syurga itu ada, neraka itu ada, sirat itu ada, aku yang bisik kata tak ada. Ketika Allah bagi tahu bahawa aurat kena tutup, aku yang bisik, buka lah dulu, muda lagi. Siapa bisik? Iblis dan syaitan. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Tuan-tuan, ini ucapan dia. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Apa yang aku janji, kesemuanya aku mungkiri. Siapa dengar, tuan-tuan? Seluruh ahli neraka yang ikut nasihat dan tunjuk ajar iblis dan syaitan di atas muka bumi mendengar ucapan itu. Iblis nak beritahu sebenarnya apa yang Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu, semua itu betul. Berjudi itu haram, zina itu haram, rasuah itu haram, riba itu haram. Allah bagi tahu itu betul. Aku kata, kalau tak ambil riba, hang ambil bank mana? Hang ni yang rendah sikit pun. Kalau hang tak ambil rasuah, bukan cukup gaji hang. Ambil ya. Tari 30 pun duit juga. Sekali boleh 20 pun duit juga. 20 pun ambil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang aku bagi tahu semua tu bohong. Amakan